Kita tak tahu nak pergi mana sebab tak dapat withdraw duit. Kita cari kedai yang boleh bayar guna kad je lah. Okey kak, terima kasih kak. Muay Thai, tapi malam besok, bukan malam ni. Kita jumpa satu resort yang lawa. Very spicy. My friend, you love chili. Wow. Okay. Gigi buaya putih. And this snack from us are big, yeah. Plus, hari ni 18 Januari 2025. Kita baru bangun pagi, sekarang pukul 9 pagi. Kita on the way ke KLIA 2. Tak tahu lagi nak pergi mana. Sama ada kita pergi Krabi flight pukul 11 ataupun pergi ke Bali flight pukul 11.20. Dua-dua ada seat lagi. Kita decide pergi ke Krabi flight pukul 11 pagi. Sekarang pukul berapa sekarang? 10.18 sekarang. Lagi 40 minit flight. Kita baru settle book kita punya hotel. Saya dah sampai Krabi. Airport sini ada dua saja tempat ambil bagasi. Lepas tu tempat tukar duit kat sini. Kita akan terus ke hotel kita naik Grab. Kita tengah tunggu kita punya Grab. Tak ada lagi, RM11 daripada sini. Tak apa, nanti dia adalah tu. Kita tak tahu nak pergi mana sebab tak dapat withdraw duit. Hai, Assalamualaikum. Weekend tu kita tak tahu nak buat apa. Jadi kita decide to travel dan kita pilih pergi ke Krabi. Aku sekarang tengah jalan kat area Aonang ni, kat area pantai ni. Ada monyet kat atas ni. Nampak tak? Monyet. Kita makan kat sini. Kita orang ada bawa cash, jadi kita tukar kat money changer. Lepas tu kita boleh makan kat sini. Aku rasa tak ada beza pun bawa ringgit Malaysia, tukar kat sini dalam Thai baht ataupun guna kad. Okey kak, terima kasih kak. Terima kasih. Kita nak pergi ke pantai di Aonang. Hari pertama ni kita spend masa kat pantai sahaja, tengok orang dan juga beli souvenir sikit-sikit. Kita tak nak buat apa sebab aktiviti kita pagi esok baru kita masuk Four Island Tour tu. Diorang bagi harga special kat kita. Hari ni kita main air lah kat sini. Lepas tu kita akan pergi ke sunset. Cafe ada sunset. Lepas tu malam ni kita akan pergi ke pasar malam. Macam biasa kalau pergi Thailand kita pergi 7-Eleven. Aku dah jumpa dah air Meiji ni. Rasa pisang. Ada pertandingan Muay Thai, tapi malam besok, bukan malam ni. Kita dah habis pusing dah satu Aonang. Kita dah habis, kita jalan sana. Dia sana pantai, tadi kita jalan pantai, kita basahkan kaki kita. Lepas tu sekarang kita jalan sekarang ni kat Krabi Resort kat sini. Kita nak ambil taksi dan pergi ke cafe, Sunset Cafe. Sekarang pukul 4 macam tu. Sunset hari ni pukul 6.30. Masa ni kita tak tahu nak buat apa. Jadi aku tanya aku punya ejen, dia suggest kita untuk pergi ke satu tempat sunset. Tapi masa tu masih awal lagi, pukul 3 petang. Dan dia kata kalau boleh pergi pukul 5 petang. Kita orang lepak-lepak kat Aonang, makan buah sebelum decide untuk naik Grab. Hill. Kita kena beli tiket kat sini, lepas kita naik ke atas. Ada shuttle. Kita naik shuttle pergi ke Kontang Hill. Kita kat Kontang Hill. Situ cafe dia. Kita bayar tadi naik $60, 60 baht. Lepas tu kalau kita makan kat situ diskaun 30 baht. Petang itu kita orang ke Kontang Hill, iaitu viewpoint dari pinggir bukit untuk tengok sunset di Krabi. Naik Grab, kemudian kita orang beli tiket shuttle van untuk naik ke atas bukit. Masa kita orang sampai tu, cuaca agak panas, menghadap matahari kan. Jadi kita tak plan nak makan kat situ. Lagipun ada minimum spending dan kita orang pun baru lepas makan tadi. Kita jalan kaki daripada hotel kita nak pergi ke pasar malam. Pasar malam dalam 750 meter saja dari hotel. Kebetulan hotel kita kat area sini juga. Kita jumpa satu resort yang lawa, Nok Hahat Krabi Resort. Lawa kan dia punya dekor dia. Dia kayu macam tu punya colour. Organic cannabis. Yang ni kalau tak senyum tak tahulah. RG420 420. Sini dia jual apa ni, baju ke apa? Oh tak, bag. Cantik. Okay, kita pergi ke Ala lah. Kita masuk ke kawasan ni. Tengok apa yang boleh makan. Ada chicken satay. Lepas tu
Sate. Dumpling. Ada dumpling. Ada ayam. Ambil satu octopus. Ambil yang tu ke yang tu? Okay, ambil yang tu. Udang. Ini 300.5. Itu menarik juga. Sushi. Avocado. Dia jual 360 baht. Dan dia buat fresh kat sini. Sedap juga. Sedap. Sedap. Nak makan semua tapi nak makan seafood kan? Alah. Tak apalah, kita cari benda yang makan. Sedap lah. Benar tak? Ya, 2 je. Yang ni saya beli 1 milk tea, 1 Milo, 1 Nutella dengan 1 durian. You makan durian tak? Tak makan juga? Alah. Tak apa, bagi yang makan, jangan tukar dah. Kita ambil strawberry 1 dengan apa tu? Passion fruit. You ambil yang ni, Paris chicken cheese 170. Lepas tu ambil chili sauce. Lepas tu pedas. Esok jangan sakit perut. Very spicy. Salad, everything. Salad everything. Okay. And more sauce. More sauce, okay. Welcome to Thailand. Welcome. Are you can choose sauce? Chili sauce. Chili and Chili and garlic. Mayonnaise. Okay. You use spicy. Oh my God! You love chili. Wow. Okay. More. More. Okay. I talk cheese. Welcome to Thailand and food very good. Okay. And burning and cheese. Oh my God. Okay, but okay, my friend. Thank you. Okay. And 10 baht. Okay. Thank you. Hello, my friend. Kat sini masak. Masak gila. Kat ni ialah apa dipanggil ialah mochi. Satu mochi ni 20 baht. Plan asal kita ada 500 baht tadi nak habiskan. Plan nak habiskan 300 tapi rasa macam dah habis dah. You punya Milo ni kan? Betul lah. Saya makan durian. Ni perasa durian. Kuat tengok perasa dia. Ada jagung. Saya dah kenyang, tapi dia belum kenyang. So kita cari makanan dia. Dengan bajet 70. Tu ada 60 nak? Grill. Nak? Boleh? Ha? Chicken. Boleh juga. Ha? Sedap ke? Nak ke? Tak tahu, you lah. Tak nak. Tak nak. Mungkin nak squid. Octopus. Boleh je. Boleh. Ini 160. Bayar siap-siap dah habis duit dah. Lepas ni, kalau makan kita bagi hidung. Thank you. Thank you. Thank you. You ambil you. Thank you. Bye-bye. Saya dengan buaya-buaya. Kita bawa sikit. Tengok buaya-buaya. Ni tangan saya dalam mulut buaya. Gigi buaya putih. Kan? Buaya darat. 5.89. Pun sedap juga. Alah, sedap lah. Oyster, scallop, oyster, yeah. And beef steak from Australia beef, yeah. Okay. And sirloin, tenderloin, yeah. Thank you. Alhamdulillah, selesai hari pertama di Krabi. Kita jumpa esok hari kedua dan terakhir di Krabi.
SelamatRecipe.com